Hai, Assalamualaikum korang jom masak dapur. Menu kali ni saya nak masak kari ikan tenggiri. Okey, nak ada 1 ekor ikan tenggiri yang belum disiang. So saya nak siang dulu ikan ni, potong-potong. Ikan ni saya tak masak seekor, tapi saya akan ambil dalam 4 atau 5 keping sahaja. Okey, yang ni dah siap dicuci. Dan ni antara bahan yang saya akan gunakan nanti. So, ada halia dihiris memanjang. Selain tu ada juga bawang putih dihiris nipis dan juga ada bawang merah dihiris juga. Bila semua bahan dah ready, bolehlah panaskan periuk, masukkan minyak. Bila minyak dah panas, boleh masukkan halba campur. Masukkan juga bawang putih, bawang merah, halia dan daun kari. Kacau ke semua bahan ni sehingga naik bau dan sedikit garing. Bila bawang tu dah masak, dah garing, bolehlah masukkan serbuk kari ikan. Masuklah dalam 2 atau 3 sudu besar serbuk kari ikan. Lepas tu, saya akan masukkan juga serbuk cili dalam setengah sudu besar. Kemudian masukkan air biar dia tak terlampau kering. Teruskan kacau sehingga pecah minyak. Bila rempah ni dah pecah minyak, bolehlah masukkan air secukupnya untuk jadikan kuah. Kacau sekejap dan biarkan dia mendidih. Seterusnya bolehlah masukkan air asam jawa. Masukkan juga perasa garam gula ajinomoto secukupnya. Teruskan kacau biar sebati. Kemudian masukkan santan. Saya guna santan kotak jenama Kara. Teruskan kacau biar dia sebati. So kalau nak pekat ke nak kurang pekat, boleh adjust sendiri. Masukkan pula ikan tenggiri. Kacau perlahan supaya ikan ni dia tak mudah hancur. Seterusnya barulah masukkan tomato dan bendi. Kacau sekejap dan biarkan dia mendidih dan masak. Okey, ikan tenggiri masak kari saya dah siap. Makan dengan nasi putih yang panas-panas memang sedap. Okeylah korang, itu saja perkongsian daripada saya untuk kali ini. Thank you korang for watching. Bye, jumpa lagi.